Fiona Gunting. Orang Johor. Orang Johor. Ya. Nanti Fiona kirim salam kat YB ya. Buang je. Kulai. Johor juga. Kulai Johor lah kan. This is for you Fiona. Pakai otak je bekerja. Saja je, kacau. Nanti bagi Kata sehari Bella sebagai pemuda. Ya, ini hari pertama saya bekerja. Bos terus pantau kat sebelah. Tapi lulus bos Lulus. Roziana binti Aziz. Orang Johor juga. Orang Johor juga. Samalah kisah lawan YB Ramai orang Johor Ramai orang Johor. Apa ni? Memang boleh. Oh, thank you. Jangan buat saya dashing. Dah pergi dah ke? Korang dah ke? Dah pergi ke? Ada kerja kosong. Orang tanya ada kerja kosong ke? Ada. Ada. Tapi yang kerja kosong ada. Banyak. Banyak. Kuen. Ada komen. Belum gaji lagi. Boleh buat hari kita. Ramai order. Ya ke? Belum gaji lagi. Salam. Kat Store and Go betul? Ya. Saya kat Store and Go betul. Alamak, boleh. Boleh Ini dia memang melekat. Nama kan? Wow. Okay, last. Last untuk ini dia untuk match Depan tu Orang tiga Sabah. bulan. Orang Sabah. Oh, orang Sabah. di Tenom. Orang Sabah kirim salam dengan Bella Astila, okey? Yeay. Off ni ah. Thank you. Wow. Dah. Salam. Jom, naik atas. Jom. Mana? Ya. Tak gambar ni. Boleh. Hai Bella, fans Bella. Video nak buka kaunter lah. Hai. Kata-kata semangat. Kata semangat. Teruskan berusaha dan jangan down lama-lama, okey? Bye-bye. Bye. Cepat dengan semua sapi, icon, Oh, banyak. Wow. Ibu bila ekor? Aircon. Ini apa? Carry Junior kat sini. Carry Junior, icon semua. Wanginya. Rumah nombor pun sini. Icon kat sini. Banyak benda. Carry Junior.
Wow, wow. Ada Metropolitan kat belakang, Safi, On Chanter, Lee Sing, semua kat sini. Semua kat sini. Semua kat sini. Drama-drama yang memang dah lama kat Malaysia. Jangan stress. Kita bukan orang stress. Okay, bila nak naik. Kopi api wangi semua ni. Baby best suka style icon. Idea tu awak tak dapat yang full besar. Alright, kalau awak nak check out filter dan full meter dan full mesin, awak dapatkan yang dengan kita sekarang cepat dulu. Alright, dapat harga baru besar. So yang I'm back. Anjay guys saya. Oh, hai, Mi. Ya ampun. Okay, so hari sekarang ni sekarang ni kita orang akan do something for you guys. Coming soon lah No lah Besti, aircon ni kita pilih salah satu lah. Buang lah satu. Kita buang. Mulus seperti Judy doll. Ya Allah, ya Tuhanku. La ilaha illallah. Ni kan korang boleh tak korang akan rekod semua ke? Tak payahlah. Monetization je kan? Kau nak rekod semua? Dia nak rekod Sikit-sikit lah sebab Aus ingat kan Aus ada nak pakai. Kalian buat apa dulu? Ni buat before dulu, kita padam makeup kan. Nanti ni kan. Tak, tapi macam nak buat sambil buat rambut macam mana? Buat rambut dulu. Boleh? Okey. Buat rambut dulu. Baik korang. Kau nak buat rambut? Ha? Tak nak kan. Bye. Nanti bila buat live, bila Mama jangan. Apa ni? Tahu, Mas? Siap je, kita turun lah. Turun lah, saya dah tunggu. Okey. Babe, Kejap lagi Bella. ni cermin yang Babe beli tu Biasa pun ada apa ke Babe? Kejap lagi. Ni Babe punya. Ni kan? Oh ni Itu di jaket bawah. siapa pinjam boleh tak? Sejuk sangat ni. Jaket siapa ni? Boleh ke punya? Ya Allah, tak tahan dah ni. Sejuk sangat. Baru mati. Okey, buatlah rambut dulu Pagi nak buat baju kau pakai baju apa? Jap. Baju ada baju apa tu? Nampak ada pecin. Memang tak. tak terlampur. Kiranya habis syuting tu dah sudah habis lah. Sekarang pun tengah buat live. Oh, sejuk tu lah. Okey. Oh, ya Allah. Okey. Biar terperasan. Korang jangan repost tau. Kesian Bella. Biasakan korang. And Bella memang nak berterima kasih. Bila tengok korang betul-betul tak ada yang masih berada kat Penang tu, yang Bella minta tolong korang tu kan, korang memang best. Bella rasa Bella dah ada kawan baik yang baru, which is korang semua. Masa tu ramai tau. Macam ramai tau yang tengok. Tapi korang semua sangat-sangatlah sangat-sangatlah baik dan dengan cakap terima kasih tau. Kami sayang Bella, aku sayang korang juga. Serius. Okay, Bella. Tadi Bella nampak Bella kayaknya keluar. Masa kenapa tak tegur je ya? Saya nak botang dulu saya kejap. Tapi pilih tu. Yang cantik. Ha. So rambut aku cakap kat dia yang saya kena ni dia cerita sebenarnya cakap itu Sambil Bella tengah syuting, lepas tu Aus tengah prank makeup tu semua. 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 Ni produk. Prank makeup tu semua. Ni produk. Getik. Kalau nak buat macam tu ganggu proses makeup tak? Ke tak? Ngaku. Ha? Ngaku. Oh, sebab aku bercakap. Bukan. Bella tak bercakap. Ada moderator Sarah tu yang untuk bercakap. oh kira online je lah Oh, Sebab oh besti sebab aku tak bercakap lah. Orang lain nak bercakap lah. oh ya ke? Ha. Okey lah So malam aku tak payah live. Okay, korang betul tak? Kenapa ni?
Saya tak bisik dah kat Long Sari, kau tak tahu. Rasa macam left out. Sekejap. Ke pakai tepi je. Boleh kan? Sekejap, tak bisik. Botik kata korang. Terima kasih. Biasa nak tanya. Tak pun Anil tanya kan? Macam mana? Ya, Bella macam tu. Ya, Bella betul memang dah gelap. Okey je. Actually betul. Actually kan, Bella setuju sangat masa main basikal tu kan. Betul kan? Sebenarnya, itu memang pemberian dekat tempat tu. Tapi betul lah, Bella rasa nak kena, at least put something kan dekat pinggang. I'm really sorry, okay? Bila tengok balik pun macam Allah, macam tu. Sekejap, saya cakap dengan awak boleh? Okay, sekejap. Dah bincang dah. Okey. Bella buat rambut. Bella buat rambut dulu. Bella buat rambut dulu. Lepas tu kita boleh buat live step kurang macam tu. Cepat kan? Betul lah. Miniskirt betul. Aduh, Bella tengah cari miniskirt tu. Bella dekat Uniqlo tapi yang tu ada surat je sayang. Kejap lagi Bella buat lagi. Like teruk. Sebenarnya like teruk. Like teruk Zid. Bella nak cakap pasal apa sebenarnya? Nak cakap pasal rawang.